So, alright, so Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. My name is Adlan Kacha and Kacha is my surname. Okay, so untuk video saya kali ni, saya buat santai-santai lah kan. Tak adalah macam, orang kata high-end video quality whatsoever. Sebabnya saya buat video ni pun boleh dikira macam last minute jugalah. Alright. Okay, as for the video this time, what I want to talk about is, well, basically, I want to make this video as a movie review, in which, particularly, a movie called as A Woman in the Yard. There's a woman in someone's yard. Okay, this movie was basically released back in March 2025, more than a year ago, and I just have a chance to watch that movie via Google TV. It's a streaming platform just like Netflix, if I'm not mistaken. Yeah, but in different company lah, I would say. Alright, so the movie is the time duration is about 1 hour and 27 minutes plus, included with the end screen credit. Ya, something like that lah. So untuk jalan cerita tu, basically saya boleh kata dia agak ringkas, straight to the point, tak banyak sangat subplot whatsoever, semua tu lah. Okey, untuk dipendekkan cerita, sinopsis pada cerita itu adalah adanya pasangan suami isteri ni, diorang boleh dikatakan macam 30 something lah. 30, era 30-an 40-an gitu usia mereka. Si isterinya nama Gamora dan si suaminya nama David, tak silap saya. Okey, ni berdasarkan apa yang saya faham, the timeline. Okey, macam ni, mereka berdua asalnya tinggal di bandar. Okey, suami isteri ni mempunyai 2 anak. Okey, so, anak pertama, anak lelaki, remaja, 15 something like that. Lepas tu anak kedua, anak perempuan, usia dalam 5 tahun, 6 tahun macam tu. Dia masih lagi dalam proses nak belajar, membaca, belajar menulis kan, mengeja apa semua tu lah. Okey, asalnya mereka tinggal di bandar, tapi tidaklah di-specify bandar mana, kerja apa semua tidak di-specify dah. Apa yang berlaku, okey macam ni, apa yang saya faham macam cerita tu, dia katanya suami tu dah mula cuba nak memahami si isteri lah. Si isteri tu, si wanita itu, dia pekerja, ada kerja dia sendiri. Tapi dia katakan si isteri tu hari-hari stres. Jadi apa yang suami tu pilih nak buat ialah bagi cadangan. Apa kata mereka satu keluarga, mereka berdua dengan anak-anak kan, pindah ke kawasan macam ladang lah kan, ada real estate, ada rumah sendiri, ada tanah sendiri, rumah sendiri, ada lah macam bela binatang sikit kan, ayam, itik, apa semua tu lah kan. Dia nak mengundur diri dari kehidupan bandar. That's the main idea. Sebab yalah, si suami pun kasihan lah kat isteri kan, hari-hari stres, hari-hari menangis, hari-hari psikologi torture dengan kehidupan seharian di bandar kan. Kemudian dipendekkan cerita, mereka semua satu family dah pindah ke kawasan macam pinggir bandar. Saya tak pasti macam nak cakap, macam pinggir bandar je. Yalah, ada satu lot tanah sendiri kan. Rumah pun tak adalah 100% fully built up. Dia macam ada beberapa part yang tak habis siap lagi. Okey, kemudian ada juga satu scene tu di mana mereka berdua, suami isteri ni, mereka ada dinner, mereka sesama sendiri sajalah, anak-anak kat rumah kan. Di mana si suami tu detect, dah dapat sedarlah si isteri ni, girl, come on, what's up? What is happening? Tell me. This is about our family, our life. Okay. So si isteri pun dia beritahu, bila diorang dah pindah, satu keluarga dah pindah, dah beli tanah, dah bawa rumah pun semua kan. So si isteri pula kata, man, I don't know, I don't think this life is my life. This is just not me. I don't want this. Girl,
Engkau sendiri hidup kat bandar, bekerja, hari-hari messed up. Bila suami engkau dah buat macam tu, kan, dengan anak semua sekali dah keluar duit sampai beratus ribu duit untuk pindah pergi tambah semua. Tiba-tiba engkau cakap engkau tak nak tinggal kat kehidupan macam tu, kau nak bekerja. Bukan tak boleh. Sebagai seorang wanita, okey, boleh saja nak bekerja. Boleh saja nak ada income sendiri, nak ada career sendiri. Tapi bila cakap berkeluarga, kan, antara pekerja dan personal life perlu ada work life balance. Common knowledge lah. Okey. Tapi dia kira macam cakap, dia boleh katakan macam masalah geng-geng feminis lah. Saya tak salahkan wanita nak ada bekerja, boleh je. Tapi dia si wanita ni secara peribadi dia macam ada masalah apa? Tak boleh nak ada work life balance. Dia macam masih lagi pencelaru. Jadi bila si suami isteri tu nak balik ke rumah, okey, malam tu kan, dia waktu malam lah, cuaca hujan lebat. Si wanita ni dia sendiri yang drive kereta. Tapi bila dalam drive kereta tu, ialah hujan lebat semua kan. Si perempuan yang drive ni, entah macam mana dia jadi macam distracted. Dia tengok cermin, dia nampak macam ada bayangan. There's a woman figure dekat reflection dekat belakang. Dia jadi distracted, lepas tu terlanggar kereta depan. Suami dia yang duduk kat sebelah, boleh dikatakan meninggal on the spot. Lepas tu si isteri tu, ialah si wanita tu, dia apa kata? Survive lah. Tapi kaki patah, dia pakai kasket apa semua tu kan. Kemudian saya tak rasa, mungkin selang 2 minggu 3 minggu macam tu, ya, digambarkan si suaminya telah meninggal. Kereta yang accident tu ada kat macam kat garaj lah kan. Lepas tu kaki dia pun masih lagi pakai gasket. Tapi rumah tu pun sejak kematian si suami tu, rumah keluarga ni tu dah jadi macam kucak-kacir sikit. Dengan bekalan elektrik dah kena potong, dengan ada tunggakan kan. Dengan bekalan makanan pun tak beli. Macam dah jadi kucak-kacir lah kan. Satu hari tiba-tiba muncul pula, lepas ada 2-3 minggu tu, muncullah wanita yang dikatanya there's a woman in the yard. Dia perempuan tak apa, tapi dengan ada kerusi, duduk dengan panas, dengan kain hitam tutup berselubung. Kan? Jadi perempuan tu, ialah dia wanita yang digambarkan tu, maaf lupa pula, Gamora. Kan? Kemudian dia dengan kaki pakai gasket, dengan pakai tongkat yang letak 2 ketiak kan. Pergi jumpa perempuan, sis, what is up? Do you need any help? Kemudian si wanita tu dengan suara yang macam distorted kan, dia tanya, where am I? Lepas tu si Gamora ni yang kaki, dia beritahu lah, you are in my house. So apa cerita? Apa ni yang tinggal di sini? Lepas tu entah macam mana, wanita tu, dia beritahu lah, rumah ni nampak macam tak siap lagi. Lepas tu entah apa ayat dipakai, Gamora ni dia kata, suami saya upper skirt, saya lupa lah istilah, tapi something upper fixer. So kira macam rumah tu dibuat sendiri lah kan. Lepas tu yang wanita tu yang berkerubung tu, yes, I can see that. Okay. Lepas tu si Gamora ni dengan kakinya gasket kan. Lepas tu dia dengan keadaan macam dah mula rasa takut, dia beritahu lah pada wanita tu, so since you are here in my property, you better get out before my husband get back. Tapi sebenarnya ialah kira nak kelentong lah dengan harapan agar wanita tu keluar. Tapi si wanita tu pula, dia kata, dengan adanya kereta accident kat situ, dengan kaki kau macam tu, tak payah nak menipu dah, suami kau dah tak ada kan. Lepas tu entah macam mana, saya pun tak pasti macam mana. Ada sekali tu, satu part tu, si wanita tu yang berkerubung, dia kata, the time has come.
Lepas tu tunjuk tangan berdarah. Lepas tu dia nampak. Jadi dengan sekelip mata macam tu, saya pun dah boleh detect. Gamora ni ada buat apa-apa ni. Dia ada buat apa-apa perjanjian kan dengan mana-mana bomo kan. Lepas tu si Gamora ni dah menggelabah kan. Pergi masuk dalam rumah. Itu nak menipu anak-anak lah. Kata, tak ada apa. Semuanya okey kan. Lepas tu, anak itu, dia cakap, maaf. Okay, so basically, yang saya cakap, dia ada dua anak kan. Anak pertama, lelaki, teenagers, bernama Taylor. Saya pelik kenapa nama dia lelaki, nama perempuan. Okay, tak apa, move on. Kemudian anak yang kedua, yang katakan anak perempuan tu, yang 5 tahun plus, bernama Annie. Okay, berdasarkan yang cerita yang agak ringkas, tapi saya sedar, anak lelaki tu, yang bernama Taylor tu, dia macam ada keras kepala dia tersendiri. Macam degil takkan tepat lah orang kata kan. Kemudian si anak kedua tu yang bernama Annie, dia kita boleh nampak lah typical young doctor kan. Masa dia dalam proses belajar dan proses nak mengenal dunia kan. Dia baik, boleh dengan kata, tapi anak perempuan itu yang Annie tu, dia macam ada dyslexia. Apa yang kalau huruf R dia macam terbalik macam tu kan. Pada asalnya saya sendiri pun tak pasti apa kaitan kan. Okey, kemudian move on, si anak lelaki tu dia macam ni, anak lelaki dia Taylor, saya kata dia macam keras kepala kan. Dia macam bergaduh lah, bukan bergaduh tangan bertengkar lah, bergaduh mulut kan dengan mak dia kan. Maknya pula sejak kemalangan, mak itu dia jadi macam down. Dia macam tadi, mak dia jadi down, rumah dia jadi macam tak terurus. Kemudian mak dia pun dah jadi macam ada anger management. Mak dia jadi macam senang, yang tadi lah Gamora tu saya cakap tu, dia jadi macam senang nak marah, senang nak stress. So it's kind of messy lah. The situation is quite messy. Kemudian untuk nak diteruskan cerita, si anak lelaki tu Taylor, dia dah memang dapat detect ada something tak kena dengan si wanita yang duduk kat luar tu. Okay, dia duduk kat kerusi tu, termenung, dia berjam-jam tau. Tapi selepas tu, dia entah macam mana, anak Taylor tu, dia dah jadi macam tertidur kat kerusi. Tertidur macam tu lah. Lepas tu, sambil tertidur tu, okay, sorry, saya terlupa nak beritahu. Bila si munculnya wanita tu kat depan tu kan, diorang ada satu anjing, saya tak tahu breed apa. Anjing tu, diorang belalah. Anjing tu diikat kat luar. Dan sejak munculnya wanita tu, anjing tu jadi menyalak, tidak berhenti. Macam agak agresif. Okay, so bila as time goes by, lepas dah 1-2 jam kan, lepas tu yang Taylor pun dah tertidur, anjing tu dah jadi senyap. So yang Gamora tu, dia pun dah jadi suspect, dia dah terus pelik, apa hal anjing aku dia tiba-tiba senyap kan. Dia berjalan keluar pergi tengok, anjing tu dah hilang. Dia tengok perempuan kat depan ada lagi. Okey, tengok kat belah sini, anjing tu diikat dengan rantai besi, tak apa tak tahu kan, biasa standard lah. Tapi rantai tu dia menghadap ke rumah satu tempat yang kawasan khas untuk anjing tu. Tali besi tu dia macam tertanam ke bawah. So Gamora tu dia berjalan pergi ke situ, dia nak tarik tali tu, mula-mula dia macam susah tau. Saya mula suspect lah anjing tu dah kena tanam ke apa tu kan. Tarik, hujung sekali dia macam tali dia dah terputus. Aduh, anjing dah kena bunuh apa. Lepas tu dia dah suspect, pelik lah. Si perempuan tu, Gamora tu, dia masuk balik rumah dan dia duduk atas kerusi tempat yang sama kat ruang tamu dekat dengan anak dia kan. Kemudian anak dia yang Taylor tu terjaga. Dia, berjadi. Lepas tu dia tengok pada mak dia tu, tapak kasut yang mak dia pakai ada macam kesan tanah kering lah, ada berdebu tanah kan. Dan sebelah mak dia tu, area tangan, adanya kain yang menutupi pisau. Aduh.
Ya, suspek kan. So kat situ dah mula dengan kocak-kacirnya. Mak dia nampak vision. Mak dia tengok dah macam mana tengah bergaduh mulut dengan anak lelaki tu. Anak perempuan tu, Taylor tu, Annie, dah jadi takut. So Gamora pergi ambil anak dia, peluk, nak pujuk lah. Dia tak perlu nangis, tak perlu nangis. Lepas tu dia pandang cermin. Pandang cermin kat tepi, dia nampak peluk dengan anak dia tu. Entah macam mana tiba-tiba anak dia tu bertukar jadi bantal. Lepas tu tangan dia pegang pisau, cucuk bantal. What? What? Alright, so itu apa yang saya ceritakan tadi baru kira macam 1/3 dari jalan cerita tu lah. Okay, untuk bila fikir balik, saya risau nanti jadi spoiler pula kan. Okay, so macam ni. Untuk wrap up sebagai recap, saya cerita ni dia apa lah syarikat perfilman tu saya lupa lah. Tapi dia ada sebuah sedikit collaborate dengan syarikat Blumhouse. BLUM, okay, house, rumah. So Blumhouse ni dia terkenal dengan collaborate mana-mana syarikat yang menghasilkan horror movie. Contoh macam Insidious, Paranormal Activities. Lepas tu sekali dengan latest ni, cerita Obsession kan. So dia punya scary tu tak ada scary mana, tapi scary juga lah kan. Tapi cerita ni sebenarnya dia berkaitan dengan orang kata mental health awareness, iaitu berkaitan dengan orang yang ada suicidal ideation. So dia sebenarnya dikatanya adanya seorang wanita dekat ruang tamu tu, in the yard, halaman rumah tu. Itu sebenarnya dari segi aspek story writing, yang wanita itu adalah sebagai satu simbolik tentang si mak itu, Gamora, ada suicidal ideation. Di mana kalau tengok macam ke penghujung sedikit, di mana tinggal dua anak itu telah keluar pergi ke rumah jiran, dan mereka, si Gamora dengan si wanita itu adalah berdialog, bercakap sesama sendiri. Dan wanita tu cakap pada Gamora, dia kata, masa tu Gamora tu dah pegang senapang lah. Senapang jenis yang kan, jenis tu. Kemudian wanita tu pun cakap pada Gamora, kamu pun tahu, kamu dah buang semua peluru tu. Apa yang tinggal cuma satu peluru saja. Dan kamu sendiri pun tahu untuk apa. Ya, kat situ dah kita boleh mula sedar yang si Gamora tu sudah pun adanya suicidal ideation untuk suatu tempoh masa yang agak lama. Tidak dikatakan secara spesifik berapa lama, tapi berdasarkan dialog yang mereka bercakap sesama sendiri dengan situasi yang berlaku, apa yang sebenarnya kata, mungkin ada kemungkinan si Gamora dia sudah ada suicidal ideation sejak beberapa bulan, something like that, kan. Sebab berbalik pada dia dengan suami dia macam bertengkar, macam berbalah apa nak kena buat kan. Sebab berbalik pada scene yang mereka berdua makan malam kat restoran pun, si suami beritahu pada isteri, dia macam emphasize lah. So, suami cakap, this is not I decision, this is we decision. So ditambahkan lagi dengan cara suami dia bercakap pun, suami tu bukanlah nak salahkan si isteri yang 100% kan. Si suami pun cuba nak beritahu dah si Gamora tu, kata kamu boleh buat keputusan, tapi harus diingat keputusan itu memberi kesan pada saya sebagai suami, dan beri kesan kepada kamu sebagai mak, sebagai suami, dan kesan kepada anak-anak. Kau nak buat keputusan sekali boleh, nak pindah balik boleh, tapi duit satu hal, nak keras tenaga satu hal. This is we decision kan. So give and take lah orang kata dalam hubungan suami isteri ni macam ni kan. Kemudian wanita tu dia macam nak pujuk si Gamora duduk macam nak buat tenang kan. Tapi ada kamera angle tu
berubah ke macam ke belakang sikit, kita dari segi kamera angle kita boleh nampak mereka berdua duduk sebelah menyebelah kan, wanita tu Pulau Gamora peluk bahu kan. Tapi kalau tengok kat bayang-bayang, nampak bayang-bayang mereka berdua. Tapi kalau tengok kat cermin dia macam tinggi 1,5 meter tu kan. Tapi kat pantulan cermin tu kita boleh nampak Gamora, tapi wanita tu tak nampak. And scary. So dari segi aspek dari segi aspek penyampaian cerita memanglah pasal mental health ideation, mental health awareness. Tapi dari segi aspek story writing, wanita ni apa sebenarnya? Bukan siapa, tapi apa. Okay. Okay, untuk dipendekkan cerita, saya secara peribadi, saya recommend lah kalau kamu semua suka cerita horror movie whatsoever yang berkaitan dengan psychologically horror kan, ditambahkan lagi dengan mental health awareness, saya secara peribadi saya recommend kamu semua pergi menonton lah filem ni, A Woman in the Yard. It was released back in March 2025, and dia, even though the story itself are quite simple and straight to the point, yet it's full of subliminal messages whatsoever. Makan dalam juga lah. As for myself, as a person who like to watch movies, horror movies whatsoever, my personal rating I will say up to 8/10. Yes, dengan the lighting, the camera angle, the audio whatsoever, everything is pretty good lah for the simple yet interesting storyline. Okay. Alright, besides of the horror movie whatsoever, remember guys, it's not about the physical health. Our mental health is also important. Okay. And yeah, take care everyone, and I'm sorry if this video a bit too long to be watched. Bye bye. Assalamualaikum.